Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Malaysia memulakan kempen kelayakan Piala Asia dengan langkah kanan apabila menepati ramalan menumbangkan Nepal pada Selasa. Skuad Harimau Malaya turun buat kali pertama bagi tahun 2025 di bawah kendalian jurulatih baru, Peter Klamovski, dengan misi mengutip tiga mata apabila beraksi di gelanggang sendiri. Diberi peluang melakukan penampilan pertama sementara Nepal menurunkan bekas tonggak titin, Rohit Chan. Seperti dijangka, skuad negara menguasai sebahagian besar penguasaan bola hasil kombinasi tengah antara Havel, Moelan dan juga Endrick, memaksa Nepal bertahan di kawasan sendiri. Suasana di venue menjadi gamat apabila Hector Havel hadir dengan gol pembukaan pada minit ke-26 yang juga jaringan pertama beliau hasil rembatan jarak jauh yang mengelirukan penjaga gol lawan, Enrique Dos Santos serta Romel Morales, namun gol tunggal tersebut kekal hingga kedua-dua pasukan masuk ke bilik persalinan. Kembali dari rehat, pintu gol Nepal bocor lagi buat kali kedua apabila Corbin Ong menyudahkan gerakan cantik yang diatur antara Arif Aiman serta Indrik sekaligus menceriakan skuad negara. Aksi di Stadium Sultan Ibrahim berakhir dengan keputusan 2-0 memihak Malaysia. Keputusan ini meletakkan Malaysia kini berada di kedudukan kedua kumpulan F dengan 3 mata, berkongsi mata dengan Vietnam yang membelasah Laos dalam satu lagi aksi pada Selasa. Saingan kelayakan Piala Asia seterusnya akan berlangsung pada Jun dengan Malaysia akan turun melayani kunjungan Vietnam manakala Nepal akan menentang Laos.